Oke, ini adalah jeti Empangan Bakun untuk pergi ke homestay. Kita paksa gunakan jeti ini, dan bot kita menunggu di bawah sana nanti. So inilah satu-satunya jeti yang kita gunakan untuk terus ke Bot Bakun. Kita boleh nampak air tasik Empangan Bakun. Kita sudah bersedia untuk kita bergerak terus. Okay, stay tune guys. Okay guys, kita sudah sampai di Jeti Bakun. Baru sampai di Jeti Bakun, dan kita gunakan bot untuk terus ke Uma Delo. Bukan, Bosan Denak. Terus ke sana nanti menggunakan bot. So lebih kurang sejam lebih lah untuk kita sampai ke sana. Okay, kita masih lagi menunggu untuk kita barang kita masukkan dalam bot semua. Okay guys, so ini ramai lagi yang senang turun ke sana. Okay, ini bot kita. Berapa jam pergi sana? 1 jam. Ini dia punya bot. Kita guna 225 Suzuki ini. 1 jam sampai ke homestay kat sana. Okey. Kita tunggu semua barang kemas baru kita beredar. Okey guys, stay tune. Masuk dalam. Ya. Okey guys, kita sudah masuk bot, tunggu untuk kita bergerak saja di Jeti Empangan Bakun. So ni bot yang kita akan gunakan lah untuk terus ke homestay tu nanti. Inilah keadaan suasana di Jeti Empangan Bakun pada tengah hari inilah. Okay guys, belum banyak lagi aktiviti yang lain. Ini ada yang ikut papan lah, mungkin untuk kegunaan orang kampung je. Okay, ataupun untuk kegunaan mereka sendiri. So beginilah keadaan dia guys. Alright, so hopefully everything goes smoothly lah, terutama sekali perjalanan kami lah. Okay guys, stay tune, teruskan bersama channel saya. Jangan lupa yang belum subscribe, share and follow. So kita masuk dalam bot. Beginilah bot dia, keadaan bot dia. Ya, bot yang kita gunakan. Hai guys. Okay, bot yang kita gunakan ini. Ya. Nanti tersangkut kail jadi ikan. Jadi ikan nanti. 14 boleh. Okay. Ambil gambar. Okay guys, ni yang kita gunakan 225. Kuasa kuda dia. Aku kalau mai 15 je. Ni orang kuat loh. Orang Limbang ni. Tapi duduk di Johor ni. Okay. Ini barang kita simpan di atas lah. Kita jumpa untuk bawa barang-barang mereka terus. Dari mana ini ya? Long Jawe. Long Jawe Kenyah kan? Kenyah. Ini orang Long Jawe. Guys. Okay. Ini untuk apa ni? Apa tu? Tu kayu tu. Itu ini dari tempat lain. Oh, tempat lain. Okay, dari Long Jawe pergi sini berapa lama? 4 jam. Kalau twin 3 ikut engine yang kita pakai 4 jam. Ya, 4 jam. Berpotong gelen tu kalau 4 jam. Drum.
Pergi saja kah? Pergi dan balik 2 drum. Sekarang 1 drum berapa? Tak pasti juga. Tu guys, dengar itu nak pergi Long Jawi. 2 drum pergi balik. Untuk mereka datang ke Empangan Bakun sini. Okay guys, stay tune. Okay, bot kita sudah ready. Kita akan bertolak dalam masa terdekat. Semua penumpang sudah ready. Barang kita sudah di atas ini. Okay guys, so stay tune guys. Okay. Oh sure. Okay, kita naik. Okay, sekejap. Sudah penuh sudah. Just get ready. Okay, ini YouTube guys. YouTube. Alright. Okay, so akan masuk semua dalam YouTube saya nanti. Semua muka mesti nampak. Ya, semua sudah ready dalam bot. Kita akan bergerak dalam masa terdekat. Alright, stay tune guys. Guys, kita berhenti di tengah-tengah Tasik Empangan Bakun. Memandangkan cuaca tak mengizinkan, kita kena tutup semua luggage kita. Takut semua nanti basah. So kita berhenti dulu untuk uruskan semua luggage kita tu. So begini, macam ni lah keadaan dia guys. Di tengah-tengah Tasik Bakun ini. Kalau nak terjun tu boleh, nak coba terjun tu. Okay guys, air dia kebiruan. Okay guys, stay tune. Okay guys, kita sudah sampai di homestay Busang Denak. Ya, Busang Denak. Okay. Inilah tempat kita akan menginap nanti selama 2 malam. 2 malam guys. Okay. It's good lah Tan. Once a while you get away, no? Okay
guys, stay tune. Okay guys, kita sudah sampai di Busang Denak Homestay. Ini geng-geng kami ni. Geng Busang Denak ni. Tiap orang ni mesti subscribe. Kalau tak nanti tak nampak muka diorang dalam YouTube saya. Okay guys. Jeffrey Official. Okay. Alright. Okay guys, stay tune. Kita sudah sampai. Okay guys. Kita naik dulu homestay. Sudah sampai di sini. Ini dia tempat homestay dia. Okay, di Busang Denak. Okay. Busang Denak Homestay guys. Okay guys, baru sampai, letih naik tangga guys. Ini orang sudah ayam pencet ini. Okay guys. Okay. Di sinilah kita selama 2 malam nanti guys di Busang Denak Homestay Resort Bakun. Okay guys, kita minum petang dulu guys. Dan kita Okay dok, makan kuih singkong ni Dr. dulu. Chi, big boss kami Dr. Chi, ketua rombongan. Okay, nah, ni singkong dan keju. Memang tradisional punya. Dia goreng macam ini. Ini adalah homestay dia, Busang Denak. Datang support guys, Busang Denak Homestay. Busang Denak Homestay Resort di Bakun. Memang cantik homestay dia. Semua ada. Toilet ada guys, no problem. Dapur ada. Halo. Oh, makan, minum. Okey. Memang rasa-rasa getaway. Ini baru dia getaway. City life getaway. Ya, hustle and bustle. Okay guys. Ini dia punya owner. Tokenio dia. Ya, berapa lama sudah Busang Denak? Since 2021. Oh, 2021. So guys, Busang Denak support homestay dia. Bagus. 2 kali ya. kita datang. See? Okay, so should be no problem. Ya, enggak lupa. Ya. Boleh bawa group team. Memang baguslah homestay dia. Semua complete package dia ada. Ya. Okay, layanan pun okey, sambutan okey. Ya. Kita baru sampai betul-betul. Dan dia facing terus kepada Tasik. Ini kapitan kami. Tasik biru. Kapitan Tan dari Serike. Okay, boleh nampak guys. Memang Tasik dia terus ke bawah. Alright, so stay tune guys. Remember subscribe, share, follow channel Jeffrey Official. Di puncak gunung. Apa nama gunung dia dulu? Ada nama? Nama tempatan? Tidak tahu apa nama gunung itu. Biasa dia ada nama tempatan. Okay guys, tengok kayu ni. Kayu kerangan batu. Serangan batu. Serangan batu. Memang yang daripada kualiti yang bagus lah. Serangan. Dia macam kayu belian. Dia kelas itulah. Ya. So ni kalau ikut owner dia, memang dia orang buat sendiri. Semua barang-barang ini pun dari sini. Hanya zinc sajalah yang dia orang beli dari Bintulu. Memang cantik lah homestay dia. Jangan tak pergi guys, support. Memang cantik. Don't miss it.
Dia guna genset. Okay guys, stay tune. Selamat datang ke Busang Denak. Kita sekarang berada di Busang Denak. Jadi Busang Denak dalam bahasa Kayan, Busang Pulau. Kita sekarang berada di Pulau. Pulau. Bahasa Denak. Jadi Denak dalam bahasa Kayan pun macam Happiness, is it called? Happiness also can not mean you are very calm, no? Peace, no? Very peace. Peaceful Island. Peaceful Island. harapan saya sebagai mewakili keluarga yang mempunyai Busang Denak, semoga setiap pengunjung saudara semua datang di sini merasa gembira, merasa tenang dengan sesuai dengan nama Busang Denak lah. Jadi sekali lagi selamat datang dan mewakili keluarga kami. Jadi ini family business lah. Jadi semua melibatkan keluarga. Jadi kita berkampung di sini selama 3 hari 2 malam. Jadi di malam pertama aktiviti kita hari pertama. Selepas ni kita akan pergi ke tempat penginapan sebelah sana. Tidak jauh, tidak dekat dari sini. Jadi kita relax je jalan naik tu sampai di sana. Make yourself at home. Jadi saya harap kita gembira lah di sini. Jadi selepas tu kita balik aktiviti pertama kayak. Jadi bebas lah berkayak pusing pulau ataupun di depan saja. Bebaskan diri. Dah tu makan malam pukul 7 boleh tak? Selepas makan malam kalau cuaca mengizinkan kita akan pergi night safari, tengok ikan bertelur. Wah. Balik dari sana kita apalah aktiviti yang orang mau. Itu pagi esok selepas sarapan pagi, macam mana sarapan pagi pukul 7.30 ke pukul 8 itu macam mana orang sendiri pukul 8. Dalam pukul 9.30 macam tu kita pergi. Kita piknik, jadi kita makan di sana nanti sampai petang terpulang pada orang. Kita mau balik ke berapa? Pukul 3 sampai dan untuk malam esok malam kedua terpulang pada orang sendiri punya aktiviti di sini. Karaoke kah apa dan apa selepas makan malam besok. Hari ketiga sarapan pagi juga macam biasa. Selepas sarapan pagi mau bergambar kah ataupun apa kepuasan sendiri, pukul 9.30 kita berangkat balik ke Batu. Itu sajalah sedikit sebanyak penjelasan daripada saya. Saya pesan supaya sentiasa menjaga keselamatan, terutama sekali masa naik boat, masa di air lah. Sentiasa pakai jaket. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita pakai boat di dalam saja. Okay guys, itu tadi kalimat ringkas daripada owner Busang Denak. Okay, berkenaan dengan program selama 2 malam 3 hari di Busang Denak Homestay Resort di Bakun. So, okay, kita ucapkan terima kasih lah kepada owner. Malam ini kalau tidak mengizinkan, yang night safari itu malam besok.
kalau tidak cuaca tidak mengizinkan malam ini. Oke guys, stay tune. Datang kalau dia pancing dalam bot dia dalam bot. Oke guys, inilah homestay tempat kita tinggal bermalam nanti. Ya. So kita bermalam selama 2 malam di sini. Okay. Bilik dia. Dan di hujung itu adalah toilet. Komplit, ada air dia sudah lagi. Ini bilik dia. Semua ada di dalam asas dia lah. Keperluan asas ada. Ini ruai di belakang dia guys. Halo guys. Ya. Lalu guys. Oke. Itu bilik kami guys. Oke, ini geng-geng kami semua. Oke. Ini ruai dia. Tu ada toilet di hujung tu. Dan tu tasik dia. Dikelilingi oleh tasik yang warna kebiruan. Alright. Okay, stay tune. Ni bilik kami. Okay. Busang Denak Resort Bakun, guys. Stay tune dengan channel saya. Okay guys, kita cuba kayaking. Okay, hari ini kita coba kayaking di Busang Denak Resort. Okay, kita cuba dulu. Tengok macam mana. Lama sudah tidak main benda ini. So hari ini kita coba dulu. Tak jauh. Lama sudah tidak main tak jauh ini. Okay. Okay, stay tune guys. Ada 2 dia, Pak. Okay guys, kita buat aktiviti kayak. Okay, di tengah-tengah tasik Empangan Bakun. Alright, kita coba pusing-pusing di tengah Empangan tasik Bakun. Dengan suasana angin dia sepoi-sepoi. Alright guys. Okay guys, kita telah habis aktiviti kayak. Boleh tahan juga. Adalah 40 minit kita pusing-pusing, bakar kabur kalori. Okay, hari ini first day baru sampai, jadi mungkin masih letih lagi. Tak apa, nanti malam nanti rehat. Okay. Thank you. Siapa yang nak terjun air boleh terjun. Pakai bot kita. Oh, pakai bot. Malam nanti guys kita tengok ikan bertelur. Hujan. Harap-haraplah cuaca. Okey. Ya. Kalau cuaca tidak bagus, Kita tidur saja. Anda belum beruntung. Okey guys, kita baru balik daripada aktiviti kayak. Pusing-pusing. Aktiviti kayak. Ni kawan-kawan kita yang sudah beristri rehat. Ya, sebab berkayuh beristri rehat. Saya jadi penonton Ya, penyokong setia. boleh tahan juga kayuhan dia. Okay guys, sekarang kita santai-santai, ambil angin, right? Ya, so siapa yang nak pergi Busang Denak Homestay Resort Bakun, kita rekomen.
Okay guys, ya. So far so good. Kalau boleh pergi ramai-ramai lah. Package dia ada, ya. Package semua ada dalam ini. So stay tune guys. Jangan lupa subscribe, share and follow channel saya, Jeffrey Official. Thank you. Okay, kita makan dulu petang ini guys. Okay, selepas kita pergi aktiviti kayak tadi, sudah lengoh sudah. So malam ini kita tengok ikan bertelur guys. Pernah tengok ikan bertelur? Nanti kita tengok macam mana ikan itu bertelur. Ikan ngaban. Ya. Tapi sebelum itu kena isi gelung perut, kena isi makan dulu. Ya, makan dulu. Ya. Ini makanan yang ada. Nih, bisa nih. Pansuh. Pansuh. Manok pansuh. Ikan bawung guys. Ikan bawung, manok pansuh memang special. Busang Denak Homestay Resort. Wah, ini enak nih. Alright, kita makan dulu.